Kita semua pernah guna perkataan murung. Tapi, pernah tak terfikir apa maksudnya bila awan kesedihan tu macam tak nak pergi? Dalam perkongsian kali ini, kita akan rungkai perbezaan yang sangat penting antara rasa sedih yang datang dan pergi dengan satu keadaan perubatan yang dipanggil kemurungan. Jom kita mulakan. Okey, kat sinilah bezanya yang paling ketara. Rasa sedih sebab dapat grade teruk atau sebab cuaca mendung, itu normal. Itu sebahagian daripada hidup kita kan. Biasanya, perasaan tu akan berlalu. Tapi kemurungan klinikal ni, ini cerita lain. Ia macam bayang-bayang yang tak hilang. Satu gangguan perubatan yang kita tak boleh nak fikir positif je untuk hilangkannya. Jadi, jom kita pecahkan lagi perbezaan penting antara kesedihan dengan kemurungan ni. Memahami perbezaan ni bukan sekadar main-main dengan istilah tau. Ini langkah pertama, langkah paling penting sebenarnya untuk kita pecahkan tembok kesunyian dan stigma yang selalu menyelubungi kesihatan mental. Ini dia definisi klinikalnya. Ada dua perkataan penting kat sini. Berlarutan, maksudnya sekurang-kurangnya 2 minggu penuh, dan mengganggu. Maksudnya, kemurungan ni betul-betul kacau keupayaan seseorang untuk bekerja, untuk enjoy hobi dia atau untuk berhubung dengan orang lain. Ia jauh lebih teruk daripada sekadar bad day. Dan fakta ni, serius, ia tunjukkan betapa beratnya isu ni. Cuba bayangkan sekejap. Daripada semua penyakit yang ada kat dunia ni, gangguan mental inilah punca utama hilang upaya. Ia rampas keupayaan seseorang untuk hidup sepenuhnya. Nak bagi anda gambaran, di Amerika Syarikat saja, hampir 1 dalam 10 orang dewasa sedang bergelut dengan kemurungan. Ini bukan masalah orang lain tau. Ini adalah realiti untuk jiran kita, kawan-kawan kita, keluarga kita dan mungkin diri kita sendiri. Jadi, macam mana doktor atau pakar bezakan antara sedih yang biasa dengan kemurungan klinikal ni? Sebenarnya mereka akan tengok satu set tanda dan gejala yang spesifik yang akan membentuk satu gambaran diagnosis yang jelas. Nah, garis panduan psikiatri ada senaraikan 9 gejala utama ni. Ia merangkumi macam-macam, dari mood yang sentiasa down dan hilang minat pada hobi yang dulu kita suka, sampailah ke perubahan ketara dalam tidur dan selera makan, malah perasaan bersalah yang melampau dan fikiran untuk menamatkan riwayat hidup. Jadi, kuncinya kat sini. Kalau seseorang tu ada sekurang-kurangnya 5 daripada simptom-simptom tadi dan ia berlaku hampir setiap hari selama 2 minggu atau lebih, barulah mereka memenuhi kriteria untuk didiagnosis dengan kemurungan klinikal. Okey, sekarang jom kita tengok apa yang berlaku di dalam otak. Ini sangat penting sebab ini bukti saintifik yang kemurungan ni bukan semua dalam kepala je. Ia adalah penyakit fizikal yang ada bukti nyata dan boleh diukur. Betul, kemurungan memang tinggalkan kesan yang kita boleh nampak, yang boleh diukur dalam otak. Jom kita tengok dengan lebih dekat apa kesannya. Apa yang kita nampak kat sini, serius, memang menakjubkan. Pada tahap yang kita boleh nampak, bahagian otak yang kawal keputusan dan memori, macam lobus frontal dan hippocampus, boleh jadi kecil sikit. Mengecut tau. Dan kalau kita zoom in lagi pada peringkat mikroskopik pula, wayar-wayar komunikasi antara sel otak ni terganggu. Hormon stres macam kortizol jadi terlalu tinggi dan jam biologi badan kita pun jadi tunggang langgang. Semua perubahan fizikal ni lah yang menyumbang kepada rasa keliru dan letih yang dialami penghidap kemurungan. Okey, semua ni mungkin dengar macam menakutkan kan? Tapi, dan ini tapi yang sangat penting, ada berita baik, ada harapan. Jom kita tengok jalan ke arah pemulihan. Dan slide ni tunjukkan satu tragedi paling besar dalam isu kesihatan mental, iaitu kesunyian. Secara purata, seseorang tu ambil masa lebih 10 tahun untuk mula cari bantuan. Bayangkan, 10 tahun menderita dalam senyap sebelum akhirnya dapat pertolongan. Tapi, walaupun ada kelewatan yang menyedihkan ni, mesej paling penting yang saya nak sampaikan ialah bantuan tu ada dan ia betul-betul berkesan. Pemulihan tu sangat mungkin. Tak ada siapa yang patut lalui semua ni seorang-seorang. Antara rawatan yang terbukti berkesan termasuklah gabungan ubat-ubatan untuk seimbangkan balik kimia otak dan juga terapi bercakap untuk bina strategi macam mana nak hadapi semua ini. Untuk kes yang lebih serius, ada rawatan macam terapi elektrokonvulsif atau ECT dan stimulasi magnetik transkranial atau TMS yang dah tunjukkan hasil yang sangat-sangat baik. Okey, mungkin ini bahagian paling penting sekali. Apa yang kita boleh buat? Macam mana kita boleh tolong orang yang kita sayang? Ini perkara pertama dan paling penting untuk kita ingat. Ulang cakap ni pada diri sendiri dan lagi penting, cakap pada mereka. Kemurungan ni penyakit, bukan kelemahan peribadi. Sama macam kanser atau kencing manis. Tolong jangan cakap, aku faham, aku pun pernah sedih. Walaupun niat kita baik, perbandingan macam ni boleh buat mereka rasa tak difahami. Dan lagi teruk, rasa bersalah sebab tak boleh move on macam orang lain. Cuba guna analogi ni. Kita takkan cakap ke orang kencing manis untuk cuba lagi kuat hasilkan insulin kan?
Macam tu jugalah, kita tak boleh harapkan orang yang ada kemurungan untuk get over it macam tu je. Ia satu keadaan perubatan. Soalan yang bagus. Okey, jom kita beralih dari apa yang tak patut dibuat kepada langkah-langkah praktikal yang anda boleh ambil untuk membantu. Ini 3 langkah praktikal yang anda boleh cuba. Pertama, dengan lembut, galakkan mereka untuk dapatkan bantuan profesional. Kedua, tawarkan bantuan yang spesifik. Sebab untuk orang yang tengah murung, benda mudah macam nak call cari terapi itu pun boleh rasa macam nak panjat gunung tau. Dan ketiga, ini sangat penting, bercakaplah secara terbuka. Betul. Semudah itu. Setiap kali kita berbual secara terbuka tentang ni, kita sikit demi sikit runtuhkan tembok stigma tu. Ia hantar mesej yang jelas, awak tak keseorangan dan cari bantuan tu tanda kekuatan, bukan kelemahan. Dan ini fakta yang boleh selamatkan nyawa, jadi tolong dengar betul-betul. Ramai orang takut nak tanya pasal bunuh diri, risau ia akan bagi idea. Tapi kajian demi kajian tunjukkan sebaliknya. Bila kita tanya terus terang awak ada terfikir nak bunuh diri, ia tak naikkan risiko. Malah, ia boleh kurangkan risiko tu sebab ia buka pintu untuk dapatkan bantuan. Jadi, saya tinggalkan anda dengan soalan ini untuk direnungkan. Kemurungan ni ia subur dalam senyap dan stigma. Dengan hanya memulakan perbualan, anda mungkin bukan saja bagi rasa lega, tapi mungkin anda sebenarnya sedang menyelamatkan satu nyawa.